So yang korang tengok ni bukan beg untuk bawa pakaian Beg ni untuk korang letak macam frozen food, air sejuk, even makanan panas pun boleh. Sebab beg ni boleh kekalkan sejuk tu sampai 12 jam. Kalau untuk panas pula sehingga 6 jam. Dalam kes aku nak kekalkan sejuk lah. So aku beli ais and letak air tin ke atau air kotak. Nice gila. Selain tu, di bahagian luar, kiri dan kanan dia ada kompartmen berjaring macam korang tengok ni. And di depan dia ada 2 kompartmen. Satu jenis bukan waterproof disebabkan zip dia macam biasa aku tengok sini. And satu lagi jenis waterproof lah. Tapi zip dia ni memang tebal lah jenis waterproof macam ni. Korang tengok. Kalau korang rasa akan leaking atau berwap, dia tak akan leaking guys. Sebab dekat dalam ni bukan kain biasa weh. Dia guna heat sealer layer. Tak ada jahitan. Sebab tu air tak boleh tembus. And dia ada 3 lapisan. Off-white luar, pure cotton untuk tahan suhu, dan dia ada PVC food grade. So memang selamat untuk simpan makanan dan boleh tahan panas atau sejuk. So kalau kau selalu buat aktiviti piknik atau BBQ, nak kekalkan fresh makanan atau minuman, ini korang kena ada. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.